Guys, what's up mah? Badis panas. Oi, sir. Ni mah antara ring mah yang ke beli mah bulan ni mah. Hooray! Ring 3 batang Mercedes tu mah. Dan ni mah ring katek ni mah. Hooray! Oh iya. Yang ni ada sepasang lagi mah. Ada nak jual mah. Tapi yang ke bajet mah tak dang mah. Tapi tak apalah mah, tunggu. Kalau ada rezeki tu ada lama, boleh lama 2 pasang mah geng 3 batang Mercedes ni mah. Terus sekarang nak repairing balik ni mah. Ni yang kepening ni mah. Yes. Yang katek ni mah, tengok pada condition dia tu mah. Kalau nak pen remover balik tu mah agak letih lagi, menyeksakan lah mah. Yes. Ring katek ni mah, aku bajet 2 color je mah. Color blue candy ataupun red candy mah. Pernah lihat lah mah. Color red candy mah okey, comel mah, cung mah. Tak tahu lagi mah. Yang 3 batang Mercedes tu mah besi mah. Yang tu angka nak buat silver sparkling saja mah. Dia nampak macam kekerung macam tu lah mah. Tak nak color mah. Yang ni lah mah. Tak nak color pun mah. Mungkin entahlah mah. Blue candy tu mah sparkling kat sini. Ataupun merah mah. Red candy mah. Macam tu lah mah. Wish mang. Rugi tak ni mang kebeli ni mah. Aku seorang yang kedekut ni mah. Aku seorang yang kedekut ni mah kalau nak berbelanja ni mah. Biasa aku beli ring mah bajet dalam RM70 bawah macam tu lah mah. Tapi takkanlah ring macam ni mah RM70 mah. Kena hargai lah market macam tu lah mah. Wah. Oi. Okay, so sekarang ni mah ni tak tahu lagi kalau apa. Kalau korang boleh komenkan, korang komenkan lah mah. Katek ni mah kalau apa mah. 3 kali mah. 3 kali bagian ke lah mah. Red candy, blue candy ataupun silver sparkling saja mah. Sebab kalau red candy mah ke tak berapa banyak body red mah. Kalau merah tu mah ke tak berapa banyak mah. Fork pun mah kebanyakan mah kalau biru candy je mah. Sekarang macam tu lah mah. Nak kikis ni banyak kerja ni mah. Korang tengok tu mah. Yang tu mah berkarat mah. Yang ni kena pakai WD 40 tu mah. Yang ni dia besi mah. Ya, aku pinjam sekejap mah. Tarik lalat mah. Tarik lalat ading macam tu lah mah. Dia melekat tu mah. Besi mah. Dan ni dia tak melekat lah mah. Dia jatuh. Oh becuk. Mana tak alat ading tu mah. Okay guys. Kita mah tengah fikir lagi ni mah. Nak ambil yang sepasang lagi tu mah. 3 batang Mercedes tu mah. Hayya mah. Tak apalah mah. Ada rezeki adalah tu mah. Okay. Adios amigos. Aku tengok cari ni mah. Tak lalat ading ni mah. Mana dia mah. Hayya. Mana dia mah. Sip! Kasiang! Terima kasih.